Bagi saya Datuk Seri ni dulu the Lord of Darkness. You operate in the shadows. Mahathir, Pak Lah, Anwar, siapa-siapa bagi tugas, you have the means, ada kemampuan, tak payah minta, oh ni bos saya tak ada duit nak selesaikan. You will settle the issue. Saya mengenali Datuk Seri, saya fikir waktu saya Exco Pemuda UMNO. Dan pergi jumpa Datuk Seri dan dapat sedikit pandangan. Saya memahami bahawa Datuk Seri ni seorang yang datang daripada latar belakang korporat. Sebelum memasuki politik, mungkin Datuk Seri boleh cerita sedikit kepada yang kurang mengenali background tu. Betul, sebabnya saya masuk politik ni mungkin tidak ada pun niat asalnya untuk menjadi menteri. Tak ada langsung. Way back in 91, that was the first time when Datuk Najib called me out and said, Hamzah, I would like you to join us. Itulah masanya dia jemput saya untuk jadi Exco Pemuda UMNO Malaysia. Lawan tu datang dari Najib lah. Daripada Datuk Najib sendiri. Okay. So I was appointed an Exco Pemuda UMNO Malaysia. Itulah bermulanya saya berkecimpung, boleh katakan quite intensif lah dalam UMNO tu. Asalnya kalau tidak, my family ni memang orang UMNO daripada dulu. My mother, parents, grandfather, semua ni orang UMNO. So kita ni ikut-ikut gitu saja. Dan sebab apa saya kata saya tak berapa fokus kepada politik ketika tu, sebab my concentration is more business rather than politics. Sebab maybe keturunan saya ni kebanyakannya adalah orang bisnes. Berniaga. Jadi bila berniaga tu, even my mother pun dia berniaga. Jadi menyebabkan saya pun sama. Kebanyakan kita ni terikut-ikut dengan apa yang parents kita buat. So I started doing business way back. Mula-mula dengan SCDC sekejap. Lepas tu saya berhenti. Lepas berhenti tu I concentrate as sebab saya belajar di UTM ni ambil quantity surveying. Jadi my focus will be more on that line. Jadi construction will be the nearest to what I know. QS. Jadi sebab itu saya go into construction. And masa tu ramai tak Melayu terlibat dalam pembinaan? Not many. To be very frank with you. So that's why I was doing very well then. Itu yang Najib call me up and say, why don't you come and join us? That's how it started. And I pun masa itulah kenal, tokoh-tokoh UMNO yang ramai-ramai. Allahyarham Tun Daim. And, way back before 91. Sebab as a businessman, you got to know them. Tan Sri Rafida Aziz. All those people, I knew them very much earlier sebelum I joined UMNO. Sama lah dengan Datuk Najib. So I used to know them as a businessman to those people yang ada kuasa lah. I should say that. Adakah sebagai seorang yang berkecimpung dalam industri pembinaan yang tak ramai Melayu pada waktu itu, bila masuk UMNO nampak semangat nasionalisme tu, it correlates dengan Datuk Seri punya pengalaman kata, Malays tak ada dalam construction, so UMNO ni parti yang memperjuangkan untuk ekonomi Melayu dan sebagainya. Masuk politik ni just sebab Datuk Seri Najib panggil and nampak macam ada pathway in politics juga? Not really. I was really, masa tu kita duk ingatkan, to know those people yang ada power adalah sesuatu yang berguna kepada the business people, the business community. Dulu ke sekarang pun macam tu tak? Dulu asalnya saya cerita pada saya. That's the reason that I got to get close to all those people lah. Macam menteri-menteri dulu. Not really pasal semangat. Okay. Tapi bila Najib invited me to join at school, that was the beginning. I feel that, I think banyak benda yang kita boleh bantu. Being in the construction line tu, banyak lah, because you kena cari materials daripada mereka yang nak supply barang ini, pembekal ini. And then the construction ni kita nakkan the subcontractors, you get to know more those people yang bawah ni, supaya kita boleh bantu mereka. I started straight away bila saya
register company tu straight away Class A masa tu. So maknanya saya cari projek yang besar-besar. So I need to know a lot more subcontractors yang boleh kita bagikan kerja-kerja kecil. Di situlah timbulnya semangat untuk kita kata, why not? Ini salah satu cara untuk kita membantu. And I was quite happy in that sense. Sebab saya dapat membantu membangunkan banyak kontraktor-kontraktor di bawah saya. I started when I was in SADC. Pun sama, saya buat benda yang sama. So bila saya jadi seorang kontraktor, I did the same thing also. Di pertengahan itu ada, adalah masalah sikit, personal problem, dan akhirnya saya tinggalkan my construction industry. I sold the company to one big public listed company in Ipoh, a construction and supply house Berhad. And then after that, Cash Berhad. And after that, I came to Kuala Lumpur, joined beberapa syarikat-syarikat besar, and I became a shareholder to Asian Pac and a few public listed companies. Saya involved with a few public listed companies ketika itu. That's how the beginning of me in the corporate yang lebih besar daripada asal sebagai hanya sebuah syarikat construction company. So bila Datuk Sri masuk aktif dalam politik tu dah masuk lah, dah loaded lah. I think masa tu bila saya pergi mesyuarat Eksekutif Pemuda ketika itu, saya minta maaf lah sebab I have to tell the truth. Yeah. Ramai kawan-kawan kita ketika itu yang agak kurang penempatan mereka, I should say that. Kalau Eksekutif Pemuda ni datang daripada Penang, contohnya naik bas sampai ke they know me, minta saya tolong, Hamzah tolong. So I got to help them. Ramai daripada mereka tu saya bantu ketika itu juga, masa saya jadi Eksekutif Pemuda. It shows that ketika itu tak ramai yang sebenarnya Eksekutif Pemuda yang mempunyai kedudukan membantu rakyat di bawah sana. They have to actually cari jalan bagaimana untuk mereka sendiri pun boleh dibantu dan akhirnya boleh membantu. You see, that's how it started di zaman itu. Tak ramai yang sebenarnya yang boleh. Zaman kita tak ada siapa yang naik bas kot, Eksekutif Pemuda. Zaman KJ jadi Ketua Pemuda dah tak ada. I don't think so. Saya tahu sebab ketika itu saya pun dah jadi ahli majlis tertinggi. Betul. Saya tahu. Tapi masih ada orang yang pergi jumpa Datuk minta bantuan lah. Itu ada. Itu biasalah. Sampai sekarang. Sampai sekarang benda itu akan wujud. So itulah perjalanan saya masuk politik. Dan saya nak, oleh kerana KJ di sini, saya tidak mahu jadi ahli parlimen. Pak Lah, your father-in-law, call me up, minta saya jadi, ketika tu dia nak winnable candidate. Dia kata, no Hamzah, you kena masuk. Kena, tak ramai ketika itu. Way back in 2008. 2008 Larut, lepas Raja Ahmad lah kan? Lepas Raja Ahmad. So dia kata, Hamzah, no, we want you. I kenal uncle you, kenal you semua. Memanglah, kan Pak Lah ni dia dengan orang-orang sebelah utara ni dia kenal ramai, and my family di Larut tu ada background lama sikit, so memang kenal dengan Pak Lah lah. That's how it started. Dia, Tok Sri nak tanya sikit sebab perjalanan dalam UMNO ni, just to wrap the UMNO part up. Datuk Sri rapat dengan Datuk Sri Najib. Najib was the one who asked you to come in, but you were also a Mahathir loyalist. Datuk Sri saya juga difahamkan rapat juga masa PMX timbalan presiden dalam UMNO. You are still close to Pak Lah. Adakah Datuk Sri ni president's man ataupun Datuk Sri ni just hedge semualah? No. Dia gini, as I mentioned earlier, bila you dah involved dalam bisnes ni, cara you akan berbeza dengan politician yang betul-betul ingin diri mereka naik ni. Dia kena ada seorang godfather and he will stick to it and sampai bila-bila lah. For me, contoh, I give you one example. Tun Najib invited me
to be an Exco Pemuda. Pak Lah ni saya kenal dia masa dekat UTM lagi. Dia masa tu jaga youth. Dia BTN, belia semua. Yeah. So memang saya dah close dengan Pak Lah masa tu lagi. Kemudian bila Pak Lah jadi minister, saya lagi rapat dengan dia. Dan saya punya rapat ni, saya betul-betul sayang dia ni. Saya anggap dia macam guru saya. Guru in the sense kalau ada benda-benda yang saya rasa perlu mendapat nasihat, saya pergi jumpa Pak Lah. That's how the relationship that seantara saya dengan Pak Lah. Manakala Tun Mahathir pula, as a businessman again, saya lebih rapat dengan Tun Daim daripada Tun Mahathir asalnya. Tapi kadang-kadang dalam politik ni, you nak suruh seseorang tu melakukan sesuatu, to operate something, you expect that guy can just do it without coming back to him and ask for money. So I think probably I was one of them yang macam itu, yang Perdana Menteri can just say, Hamzah tolong buat gini-gini, selesai. Don't come back and say, sir nak buat ni kena ada discourse datang ini. Tak ada. So probably that's one of the reasons that I've been asked to do a lot more things ketika tu. Masa tu. Sama lah. Sama bila Pak Lah pun sama. I've been doing things for the president. Mungkin juga sebab saya jadi ahli majlis tertinggi. So then after that Najib, as you know, since I dah dilantik ketika jadi Exco Pemuda, sudah tentulah bila dia jadi presiden, benda tu akan berterusan. Dia tak boleh berhenti di tengah jalan. Tapi soalan yang you cuba kaitkan dengan PMX ni, masa tu kalau kita orang muda, kita akan melihat bahawa Anwar Ibrahim lah idola pemimpin yang boleh menyelamatkan agama, bangsa, negara ketika tu. Probably bukan saya seorang, the whole country. Dengan ada juga pula dengan sokongan yang dibuat oleh Tun Mahathir ketika itu, kata yes, this is the guy yang boleh kita angkat sebagai menjadi seorang pemimpin yang boleh kita banggakan untuk bukan hanya negara tetapi ummah di seluruh dunia. Itu convince us, kebanyakan daripada kita. Pada asalnya when I was in the UTM tu, Anwar ni saya tak apa suka sangat. Sebab dia pergi kempen untuk bantai UMNO. Jadi saya marahlah sebab mak bapak saya UMNO, all those sebelum saya ni mengangkat UMNO tu sebagai satu wadah perjuangan untuk bangsa Melayu ni. So I was not very keen at that time to support him. Tapi bila dah Tun Mahathir mengatakan bahawa no, Anwar is the person, kita ni walak. Kalau presiden cakap macam itu, kita kata okey lah, kita terima. So I became quite close to him. Dan saya bantu dia. Being a businessman, ada duit sikit-sikit, kita bantulah. Kemudian bila sampai satu tahap, I found out that he is not the man like what I fikirkan sebelum itu. And then I started to get away daripada itulah. Menyebabkan perpisahan daripada asal yang kita kata close to. Otherwise, I was very close to the family. In fact, dengan arwah bapa mentua dia, Datuk Wan Smail was very close to me. Jadi menyebabkan suatu isu, saya keluar daripada kumpulan itu. Datuk Seri, saya nak balik kepada apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, bahawa Datuk Seri ada kemampuan pada masa itu bila Datuk Seri masuk dalam UMNO. Jadi banyak tugasan khas diberikan kepada Datuk Seri. Sebab orang nak kenal siapa ketua pembangkang Malaysia ni.
Dan ramai yang beranggapan bahawa Hamzah Zainuddin, the first word yang saya dengar bila saya tanya orang politik, who is Hamzah Zainuddin? Mesti dia akan jawab Hamzah Zainuddin adalah operator, antara political operator yang paling hebat dalam sejarah. Operator ni orang yang selesaikan masalah di belakang tabir. Dia tak pernah surface. Bagi saya, Datuk Seri ni dulu the Lord of Darkness. You operate in the shadows. Mahathir, Pak Lah, Anwar, siapa-siapa bagi tugas, you have the means, ada kemampuan, tak payah minta, oh ni bos saya tak ada duit nak selesaikan. You will settle the issue. Halas. After you, banyak yang berangan-angan untuk menjadi model operator ni, antara contoh Aziz Rahim dan sebagainya. Try to be operator, never quite like the Hamzah Zainuddin and the Tengku Nan of the world is the GOAT lah, the GOAT, greatest of all time operator. Tapi sekarang ni Datuk Seri dah jadi front man. You are no longer in the shadows, you are in the front. Are you still an operator or now are you the man, the orang kata in the sunshine now? You see, kalau soalannya sama ada saya masih lagi operator ataupun sudah keluar daripada lingkungan itu, saya nak cerita beginilah. Masuk politik ni sebab apa? Ramai orang masuk politik ni kerana nak mencapai cita-cita mungkin menjadi pemimpin. Daripada cerita asal saya cerita tadi, saya masuk politik bukan kerana bercita-cita nak menjadi menteri. Tak ada. So, my attitude masih lagi sama. Siapakah orang yang patut saya bantu? The operation that I do will be the same dulu, kini dan insyaAllah selama-lamanya. Cuma bezanya dulu saya operate untuk pemimpin atas. Hari ini saya operate untuk agama, bangsa dan rakyat seluruh negara. So jadi oleh kerana saya jadi ketua pembangkang, saya akan cuba mencari jalan menyelesaikan segala isu, sama ada menentang atau membangkang atau menimbulkan beberapa isu dalam parlimen. How do I manage it? To get all those information sebagai ketua pembangkang is not easy. Unless you do something. So you still have to operate anyway. Untuk mendapatkan segala information for you, untuk menunjukkan bahawa inilah keadilan yang sepatut diberikan oleh kerajaan. To do check and balance, not only about issues semata-mata, tetapi isu yang berfakta. And to do that is not that easy. You have to operate and do something to get all those. Jadi sebab tu saya kata, oleh kerana mungkin sudah menjadi kebiasaan, jadi I'm still operating in a different form. Bukan untuk menaikkan seseorang, tetapi for the party, for the people, untuk negara. And I'm still doing that. Yeah, I